Latihan intensif 1.3 soalan nombor 2. Dengan menggunakan ujian garis mengufuk. Garis mengufuk ni adalah melintang, garis melintang ya. Tentukan sama ada setiap fungsi berikut mempunyai fungsi songsang atau tidak. Okey, dia beri 3 ABC. Kita perlu buat ujian garis melintang. Kalau dia bersilang pada satu titik sahaja, maka dia mempunyai fungsi songsang. So ini kita buat apa? Ni contoh garis melintang yang pertama. 1 je, 2, 3. Okey, so beberapa garis melintang kita dah buat dan hanya bersilang pada satu titik sahaja. So untuk A, dia mempunyai fungsi songsang kerana dia bersilang pada satu titik sahaja. Dia mempunyai fungsi songsang kerana garis mengufuk potong pada satu titik. Okay, B pun kata melintang satu titik, bawah pun satu titik, pun sama juga, mempunyai fungsi songsang. Okey, sangat senang yang ini. Dan C, okey, kita ambil satu garis, kita buat satu garis je. Okey, contoh satu garis ni nampak 1, 2, 3. Secukup satu saja kita dapat, dia potong lebih pada satu. So dia tidak mempunyai fungsi songsang. Okey, tidak mempunyai fungsi songsang kerana ujian garis mengufuk memotong lebih daripada satu titik pada graf. Okey, itu sahaja.